Kalau korang jadi content creator, korang wajib ada satu benda ni. Kalau tak ada, rasa macam tak lengkap guys. Ni merupakan sound card SK300. So jom kita tengok apa dekat dalam ni. Alright guys, inilah dia sound card SK300 tu. Push, lawa gila babe. Dan yang paling best, dia pakai bateri tau. So jom kita on. Memang lawa gila guys. Dah lama dah aku impikan nak ada sound card macam ni. Dan SK300 ni, aku tengok review, dia memang antara yang terbaik lah guys. Dia juga ada bagi satu user manual, dua kabel audio dan satu kabel untuk cucuk dekat PC dan juga untuk nak charge benda ni. Korang perasan tak, setiap kali ada content creator live, diorang akan ada sound effect bunyi gelak-gelak kan. So benda tu dibuat menggunakan sound card macam ni. Dan yang lagi best dengan SK300 ni, noise control dia ada 5 tahap guys. So memang kita boleh buat suara macam ada dekat studio. Dan kalau kata kita nak menyanyi ataupun nak buat podcast, nak buat live semua, dia dah ada preset-preset yang kita tekan je, dia automatic suara kita memang jadi padu. Inilah guys, sound effect gelak-gelak tu. So kalau kita tekan ni, dia akan keluar sound effect gelak-gelak. Ni yang tepuk tangan guys. Apa yang aku minat lagi dengan sound card ni, kalau kita nak play lagu, kita just boleh bluetooth je daripada smartphone terus kepada sound card ni sebab dia juga ada bluetooth. So daripada smartphone ataupun daripada PC, kita boleh terus play lagu tanpa cucuk apa-apa kabel. Padu kan guys. Dan kalau korang perasan, apabila content creator live, diorang punya suara nampak bunyi macam crispy kan. Ni sebab diorang boleh adjust sendiri bass, treble dan sebagainya secara manual dekat sini. So guys, kalau korang nak nyanyi bagi suara korang sedap, rasanya korang memang kena ada satu benda ni. So guys, check out dekat beg kuning kat bawah.